Saya ambil rasuah, tapi duit saya itu saya bawa baiki kereta je. Saya tak berikan bini saya. Boleh ke tak? Aduh orang Kalibar ni. Dia kata dia ambil rasuah, tapi dia tak berikan nak bini makan. Faham? Dia buat bayar PT baiki kereta. Boleh ke tak? Boleh. Okey? Boleh apa? Boleh dosa. Faham? Kerana apa? Kerana kita tak berani kata tak berdosa. Sebab Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Rasuah ni dua belah pihak masuk neraka belaka, go to hell belaka. Faham? Tapi itu zaman dulu. Kalau rasuah, ini kalau rasuah jadi menteri. Jangan politik, ni contoh. Jangan duit-duit haram tak boleh kita ambil. Maksud makan di sini bukan makan ke mulut, menggunakan untuk kebaikan atau kepentingan diri tadi. Masuk ke mulut pun haram, mencocok ke mata pun haram. Beli baju tak makan baju haram. Waktu kau pelak motor haram, tak boleh. Jangan. Kita ni dah ada haram, dia tak tanya ustaz, tahu dah tak kata haram. Dia tanya kawan dia dalam TikTok. Faham? Kawan dia tu berasa macam boleh. Faham lagi orang. Kalau ustaz tahu dah, ustaz tu kata haram. Dia tanya, engkau boleh kawan-kawan lama dah. Kawan dia berasa tak ada apa. Murah dak tanya ayah long. Ayah long ingat ke ulama? Ayah long kaki burut titik. Ayah long jangan ambil rezeki, jangan tolong. Faham ya, ngaya ayah long maksud kaki lebih.